petik raspberry. Kita pilih yang warna gelap sikit, dia mudah tanggal lah. Yang masak yang juicy ni mudah tanggal. Saya suka saat dia tercabut dari ni, apa? Macam tarik snow cap kat kepala baby. Raspberry ni dekat pokok nampak macam besar, tapi bila dah tercabut dari core dia tu terus kecil. Sebab dia tak ada core kat tengah. Dia tak macam blackberry tau. Blackberry kita tarik tu dia tak tercabut, dia punya tengah tu memang ada kat dalam buah. Tahu apa masak, tapi petik je lah. Sebabnya saya dah nak balik Penang sekejap lagi. Kalau tak petik nanti rosak juga. So petik je lah. Macam itulah tanam pokok. Duduk jauh ni. Sepatutnya kalau saya ada kat sini saya tak petik lagi lah yang mengkal. Kita kata mengkal tu kan. Tapi kalau tak petik tu lah, minggu depan pula nak datang, petik je lah. Tercabut sekali dengan tangkai. Layan je lah. Tinggal yang putih-putih je. Syok korang. Cepat-cepat tanam. Bawah. Dia dulu satu tangkai je yang nampak 3 ni. 1, 2, 3 ni. Asalnya satu dahan. Tapi bila dah habis berbuah dulu, yang first tu berbuah habis, saya trim lah dahan dia. Bila dah trim tu, dia keluar 3 cabang. Ni lah, 3 ni lah. 1, 2, 3. Ni buah apa ni? Buah kali kedua lah dari dahan yang sama. Yang lain ni semua anak sisi dia. Ni the next anak sisi yang possibilities untuk berbuah lah, yang ni lah. Okay.